Ilmu asas dalam pelaburan emas. Sebelum tu, save dulu video ini untuk rujukan anda. Ilmu yang akan saya kongsikan hari ini sangat berguna untuk anda jika anda mahu berjaya dalam simpanan emas. Pertama, anda mestilah guna duit lebihan untuk beli emas, bukannya duit kecemasan. Maksudnya, duit yang anda tak guna untuk tempoh sekurang-kurangnya 2 tahun akan datang. Kedua, jangan sesekali buat loan ataupun pinjaman semata-mata untuk beli emas. Ia samalah seperti anda buat pinjaman untuk menabur. Tak sesuai sama sekali. Pelaburan hanya untuk sesuai orang yang ada duit lebih. Yang ketiga, saya perhatikan masih ramai orang silap faham tentang pajak atau gadai emas dekat Al-Rahnu. Al-Rahnu ni bukan tempat gandakan keuntungan emas. Gadai emas ni hanya sesuai untuk tujuan tertentu sahaja. Contohnya untuk peniaga yang mahu buat pusingan modal, yang nak mula berniaga. Yang keempat, ini penting. Simpan emas hanya sesuai untuk simpanan jangka masa panjang, sekurang-kurangnya untuk 2 tahun dan ke atas. Sebab dalam jangka masa pendek, harga emas ada turun dan naik. Tapi untuk jangka masa panjang, harga emas sentiasa menaik dan anda boleh menggandakan simpanan anda. Pesan mentor saya, keuntungan emas ni mudah saja, iaitu kita beli harga rendah dan jual harga tinggi dan simpan secara konsisten. Lagi banyak anda simpan, lagi bertambahlah simpanan kita. Kalau anda nak mula simpan emas, tengok video 5 langkah untuk mulakan simpanan emas. Saya akan bantu dan bimbing anda sebaiknya. Jemput follow dan komen jika ada pertanyaan dan ilmu-ilmu kewangan dan emas yang lebih banyak.